Ni adalah drone terbaik untuk solo content creator ataupun beginner yang baru nak try belajar pakai drone. Di sini aku terangkan. Okay, to be honest, sebelum ni aku tak pernah handle drone. Tapi dengan DJI Neo 2 ni, aku boleh cakap aku punya flow untuk buat konten tu lagi senang. Aku tak perlukan orang untuk shoot aku punya BTS. Aku just gunakan je drone ni. Okay, sebab drone ni ada follow mode lah. Later aku akan tunjukkan dalam video ni. Kalau korang travel, korang boleh dapatkan shot-shot yang menarik lah dengan drone ni. Untuk DJI Neo ni, sensor dia menggunakan half of sensor. Maksud dia lebih kecil lah daripada drone-drone DJI yang sebelum ni. Tapi walaupun sensor dia kecil, bagi aku image quality dia not bad guys. Aku dah guna untuk shoot job client for social media. And aku rasa untuk social media dia sangatlah berbaloi dan cukup lah. I mean dia tak adalah macam the best sensor drone yang pernah ada. Tapi yang ni pun dah cukup dah. Lagi-lagi kalau korang mencari drone yang budget ataupun drone yang senang guna, tanpa mengeluarkan duit yang banyak sangat lah. Dari segi dia punya image quality pula, okay, dia boleh shoot sampai 4K 100 fps tapi hanya pakai remote. Kalau korang nak record direct pada drone ataupun daripada apps handphone korang, dia sampai 4K 60 fps je lah, which is bagi aku is not a big deal pun. Okay, asalkan aku ada footage yang best masa travel ataupun aku boleh buat shoot daripada atas, tu pun dah cukup bagi aku. Aku tak perlukan slow motion. Okay, untuk foto, foto dia kau tak boleh expect banyak lah. Dia 12 megapiksel je kalau nak bandingkan dengan Mini 5 Pro which is 50 megapiksel. Tapi bagi aku dia punya image tu ok lah kan. Lagi-lagi orang guna drone ni, dia bukan nak ambil job professional sangat pun. Cukup untuk korang upload kat social media, and then korang nak up story sikit, pun dah cukup dah guys. Okay, untuk gimbal dia menggunakan 2 axis of stabilization, which mean dia punya drone ni agak stable lah. Lagi-lagi kalau korang record dalam keadaan yang berangin ataupun gimbal ni ikut korang dalam keadaan yang laju. Contoh korang berlari, footage dia agak stable guys. Okay, flight time dia 19 minit. Tapi kalau korang guna drone ni untuk speed yang laju, dia kurang lah sikit. Dia tak jadi 19 minit lah. Which is bagi aku 19 minit ni decent. Untuk satu bateri ni hampir ke semua mode yang aku dah try. Kecuali mode berbasikal lah sebab aku tak ada basikal untuk try. Tapi kalau macam tak cukup, korang standby je yang pack yang ada 3 bateri ni. Satu downside lah kan, drone ni dia tak ada external memory card, which mean dia ada 50GB internal memory je. Which is bagi aku 50 ni dah cukup lah, memandangkan sensor size dia kecil, and then dia guna untuk social media. Okay, yang ni yang aku betul-betul puji dekat DJI punya obstacle sensing. Aku dah try beberapa kali follow mode. Macam aku record, aku terbangkan drone ni supaya follow aku dari belakang, dan aku dah lari celah-celah tiang, celah-celah pokok. Dia punya sensor tu boleh detect ke semua halangan. Dan siap kalau korang tengok, dia boleh braking emergency sekali. Maksud dia aku lari and then aku stop tiba-tiba, dia still boleh detect. Dan okay, macam korang tengok kat sini dia ada propeller guard dia. Kalau korang crash pun relax je. Aku dah crash drone ni sekali lah, terlanggar pokok and then dah berjatuh, tapi masih ok. Propeller dia tak ada apa-apa kesan rosak lah guys. Kalau korang tengok kat sini, dia ada 360 obstacle sensor lah. Kat sini dia ada LiDAR system. Okay, dia punya LiDAR ni agak power juga, sebab aku dah try untuk jalan dekat tengah crowd yang ramai, dan dia still boleh detect aku kat tengah-tengah. Aku macam wow, amazed juga. Untuk drone yang kecil macam ni dengan harga macam ni, dia punya AI memang top notch guys. Okay guys, untuk control drone ni dia ada 4 cara. Satu, korang boleh control directly daripada drone ni sendiri, which is bila korang on, sekejap nampak dia ada mode kat sini. Jadi korang boleh tukar. Jadi yang kedua, korang boleh pakai apps daripada DJI sendiri. Jadi apa korang kena buat, korang kena tekan connect and then dia connectkan ke drone korang.
And then kat sini korang boleh control, nampak ni guys. Korang boleh manual control drone ni. Alright. Yang ketiga, korang boleh gunakan remote RCN3 ni. Dan yang keempat, korang boleh pakai DJI Google dengan dia punya control stick tu. Apa orang panggil? Motion control, yes. Jadi sekarang guys, aku nak try control drone ni melalui aku punya hand gesture je. Alright. Okay guys, kalau manual control dia, korang boleh nampak screen dekat sini. Okay, so korang hanya tekan take off lama-lama, and then dia ada kat situ kan. So kat sini dia ada complete control, sama macam kat remote, cuma dia dalam bentuk, dia bukan dalam bentuk button lah. Drone ni agak stable untuk record angin yang agak kuat sekarang ni. Macam korang boleh nampak, gegar-gegar sikit lah. Korang boleh tengok kamera directly daripada drone ni. Nampak? Sebab Neo ni dia kecil lah, jadi angin kalau kuat sikit memang dia akan melawan sikit lah. Kalau concern korang adalah angin, maybe korang patut dapatkan DJI drone yang lebih besar lagi. Okay, jadi untuk landing, korang boleh tekan je macam ni. Nampak? Dia very easy guys. Dan yang ni dia agak selamat lah. Maknanya kalau korang beginner yang tak pernah ada experience menggunakan drone, drone ni sesuai lah untuk korang sebab dia ada propeller guard. And then kalau korang perasan kat sini, dia ada, nampak macam bumper kat sini, supaya bila korang langgar, nampak? Dia protect korang punya kamera tu. Drone ni dia ada 360 obstacle sensor. Okay, so korang jangan risau, dia tak macam DJI Neo 1 yang mana dia tak ada sensor. Drone ni dia agak selamat, even budak-budak pun boleh guna guys. Jadi sekarang aku nak try beberapa mode yang ada dalam drone ni. Dia ada lebih kurang 12 mode yang korang boleh gunakan. Drone ni boleh terbang diri sendiri dan menggunakan teknologi LiDAR AI untuk detect korang punya. Right. First mode yang aku nak try, effect drone ni. Jadi drone ni drone akan terbang and then patah balik lah kat korang. Okay, dia macam ni. Korang hanya tekan je button merah kat sini and then tunggu. Yang ni 10 meter Dia akan pergi 10 meter and dia patah balik pun 10 meter. Yang kedua, circle. Yang ni circle ni yang basic lah, dia orbit lah kalau nak senang faham. Okay. Drone ni jinak sikit guys. Nampak? Dia tak macam drone-drone lain yang liar tu. Korang panggil dia datang. Okay, yang next. Okay, yang ni roket. Okay, kita try 20 meter guys. Stand by. Sana lah. Alright, and then kita tekan ni. Make sure sebelum korang pakai boomerang ni, korang kena check dulu perimeter korang. Make sure clear guys. Next, kita try helix pula. Ni pun 10 meter. Okay, helix 10 meter. And then kita try juga, okay, ni dolly zoom lah. Next kita ada master shot. So master shot dia dah akan ambil beberapa shot kau. Jadi yang ni korang just buat je apa yang korang nak buat, and then dia akan automatically ambil shot-shot korang. So yang ni kita gunakan mode follow guys. Okay, follow ni kita boleh pakai gesture. Alright.
Okay, kita test dia punya obstacle sensing ni. Okay guys, macam alright tak alright? Jadi sekarang ni korang tak payah ada videographer untuk record korang. Korang just guna drone ni untuk record setiap pergerakan korang. So drone ni nak landing, buat je macam ni guys. And then dia landing kat situ. Okay, jadi untuk korang yang nak dapatkan drone ni, korang bolehlah pergi dekat DJI terdekat dengan tempat korang. Dan video ni tak dibayar oleh siapa, yang tak disponsor oleh DJI. Ni adalah review daripada aku sendiri. Dan bagi aku berbaloi. Aku beli sekali dengan set remote dia tu dalam RM1,500 harga dia. Cuba korang komen kat bawah yang mana dah beli drone ni, apa features yang best mengenai drone ni. Okay? Okay guys, jumpa lagi. Bye bye.